Tahu si, kita orang boleh sewa rumah RM100 je sebulan di Sarawak. Tok kami share cara beli dan sewa rumah PPR atau Bina Rumah Spektra Permata. Rumah Mampu Milik Sarawak ni inisiatif untuk bantu golongan B40 dan M40 ada rumah sendiri pada harga yang berpatutan. Under inisiatif ni ada program rumah rakyat iaitu PPR. Rumah ni ada yang teres 1 tingkat atau pangsapuri, luas 750 kaki persegi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air serta lengkap ruang tamu dan ruang makan. Ada 2 jenis PPR yang korang boleh pilih, sama ada PR dimiliki yang boleh dibeli dengan harga RM50,400 hingga RM59,220 atau PPR disewa dengan kadar sewa RM100 sebulan dalam tempoh 6 tahun. Untuk syarat permohonan, boleh pause untuk baca lama sikit. Kedua, Rumah Spektra Permata. Rumah ni berbentuk rumah bertiang, rumah sebuah bertingkat atau teres setingkat, rumah sebuah 2 tingkat dan teres 2 tingkat. Luas 750 hingga 850 kaki persegi, ada 3 bilik tidur, ruang tamu, ruang makan dan 2 bilik air. Harga pula bawah RM200,000. Boleh pause untuk tengok syarat permohonan ni lama sikit. Untuk mohon rumah mampu milik Sarawak ni, korang kena download dan isi dengan lengkap borang permohonan rumah HDC ni. Sediakan juga dokumen sokongan macam salinan MyKad pemohon dan suami atau isteri, salinan sijil kahwin atau cerai, salinan slip gaji terkini pemohon dan suami atau isteri dan banyak lagi. Kepekan borang yang dah lengkap tadi sekali dengan dokumen sokongan, lepas tu hantar ke pejabat HDC Kuching, Sibu atau Miri. Kalau lulus, korang akan dapat surat tawaran daripada HDC. Follow Central.my untuk info best macam ni setiap hari.